Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Akila binti Ruslan dari Unit Bahasa Melayu 1 akan membentangkan tugasan saya iaitu kaedah perbincangan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Apakah yang dikatakan dengan kaedah perbincangan? Baiklah, kaedah perbincangan ialah satu teknik pengajaran yang melibatkan interaksi antara pelajar dengan guru atau dalam kalangan pelajar itu sendiri untuk membincangkan tentang sesuatu topik yang lebih mendalam. Kaedah ini sering digunakan dalam kelas bahasa Melayu untuk membantu pelajar memahami sesuatu konsep dengan lebih baik. Antara kelebihan kaedah ini digunakan adalah seperti yang pertama, menggalakkan pemikiran kritis dalam kalangan pelajar. Yang kedua, membantu meningkatkan kemahiran komunikasi dalam bahasa Melayu terutamanya. Dan yang ketiga, mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih aktif dan interaktif. Berikut merupakan jenis-jenis perbincangan yang boleh dilakukan. Antaranya ialah perbincangan terbuka, perbincangan berpandu, perbincangan dalam kumpulan yang kecil dan juga debat atau perbincangan secara berstruktur. Apa yang dikatakan dengan jenis perbincangan secara terbuka? Baiklah, pelajar diberi kebebasan untuk mengemukakan idea dan pandangan mereka tanpa sebarang sekatan ataupun batasan. Perbincangan secara terbuka juga menggalakkan kreativiti dan pemikiran kritis pelajar dalam kalangan pelajar itu sendiri. Contohnya, perbincangan mengenai isu semasa dalam penulisan karangan seperti masalah pencemaran alam sekitar atau penggunaan bahasa rojak dalam komunikasi harian. Perbincangan ini boleh dilakukan secara terbuka bersama-sama dengan pelajar. Seterusnya, perbincangan berpandu pula merujuk kepada guru itu sendiri menyediakan soalan ataupun topik yang lebih spesifik untuk dibincangkan di dalam bilik darjah. Perkara ini dapat membantu pelajar untuk lebih fokus dalam memahami sesuatu tajuk. Sebagai contohnya, guru dan pelajar boleh membincangkan tentang tema dan persoalan dalam karya sastera seperti dalam novel Menunas Rindu ataupun sajak-sajak ataupun puisi-puisi moden. Selain itu juga, perbincangan boleh dilakukan dalam bentuk kumpulan kecil. Perkara ini boleh dilakukan dengan cara pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil untuk membincangkan sesuatu isu sebelum membentangkan hasil perbincangan mereka kepada kelas. Perbincangan kumpulan kecil ini dapat menggalakkan kerjasama dalam kalangan pelajar serta meningkatkan keupayaan mereka untuk bekerja dalam satu pasukan ataupun kumpulan. Sebagai contoh, mereka boleh membincangkan tentang penggunaan peribahasa dalam komunikasi seharian dan bagaimana ia boleh diterapkan dalam penulisan karangan. Selain itu juga, guru juga boleh melaksanakan kaedah perbincangan berstruktur ataupun debat. Pelajar akan diberikan kepada dua kumpulan dengan pendapat yang bertentangan tentang sesuatu isu. Selain itu, dia dapat membantu pelajar mengasah pemikiran berhujah ataupun kemahiran berhujah dan mempertahankan pandangan dengan bukti yang kukuh. Sebagai contoh, perdebatan mengenai kesan penggunaan media sosial terhadap penguasaan bahasa Melayu di kalangan generasi muda. Oleh yang demikian, dalam melaksanakan kaedah perbincangan ini di dalam bilik darjah, terdapat banyak kepentingannya. Antaranya ialah yang pertama, dapat meningkatkan kemahiran bertutur dan berhujah. Yang kedua, dapat memperkukuhkan penguasaan tata bahasa dan perbendaharaan kata. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Dan yang terakhir, dapat mewujudkan pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Mengapakah kaedah perbincangan ini dikatakan dapat meningkatkan kemahiran bertutur dan berhujah?
Hal ini kerana pelajar lebih berkeyakinan dalam menyampaikan pandangan mereka dalam bahasa Melayu. Contohnya, dalam sesi perbincangan kumpulan kecil, pelajar berbincang tentang kepentingan menjaga kebersihan dalam bentuk penulisan dan membentangkan pendapat mereka kepada rakan-rakan yang lain. Selain itu, kaedah perbincangan dapat memperkukuhkan penguasaan tata bahasa dan juga perbendaharaan kata. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan melalui kaedah perbincangan ini, pelajar dapat didedahkan kepada pelbagai struktur ayat dan kosakata baharu. Contohnya, dalam sesi perbincangan berpandu, guru memberikan petikan teks dan meminta pelajar mengenal pasti serta membetulkan kesalahan tata bahasa dalam ayat yang diberikan. Selain itu juga, kaedah perbincangan dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Hal ini kerana pelajar dapat menganalisis sesuatu isu dengan lebih mendalam dan membuat kesimpulan yang bernas. Contohnya, dalam perbincangan berstruktur ataupun debat, pelajar dikehendaki mengemukakan hujah yang menyokong atau menolak penggunaan bahasa pasar dalam komunikasi harian dan membina kesimpulan berdasarkan fakta dan bukti. Selain itu juga, perbincangan dapat mewujudkan pembelajaran yang lebih menyeronokkan di dalam bilik darjah. Hal ini kerana kaedah ini menggalakkan penglibatan aktif pelajar dan menjadikan kelas lebih menarik. Contohnya, dalam perbincangan terbuka, pelajar diberikan situasi tertentu seperti cara berkomunikasi dalam majlis rasmi dan mereka perlu memainkan peranan sebagai individu dalam situasi tersebut untuk mengamalkan penggunaan bahasa yang betul. Di samping itu juga, guru juga memainkan peranan yang penting untuk mengaplikasikan teknik perbincangan ini ketika proses pembelajaran dan pengajaran. Yang pertama, guru boleh menyediakan bahan rangsangan. Guru boleh menyediakan bahan rangsangan seperti artikel, video atau gambar untuk mencetuskan idea dalam perbincangan antara pelajar. Contohnya, guru boleh memaparkan keratan akhbar tentang penggunaan bahasa Selangor dalam kalangan remaja dan meminta pelajar di dalam kelas memberikan pandangan mereka tentang isu tersebut. Seterusnya, guru perlu mewujudkan suasana kelas yang interaktif. Guru perlu memastikan suasana kelas berada dalam keadaan yang selesa dan terbuka agar pelajar tidak takut untuk bersuara atau memberikan pandangan mereka. Sebagai contohnya, guru memberi galakan kepada pelajar yang kurang berkeyakinan untuk bercakap dengan menyediakan peranan khas dalam perbincangan seperti pencatat ataupun penyampai. Seterusnya, guru juga boleh menggunakan pelbagai teknik perbincangan. Guru boleh mengubah pendekatan perbincangan mengikut kesesuaian topik dan tahap pemahaman pelajar itu sendiri. Contohnya, guru boleh menggunakan teknik debat untuk membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan bahasa baku dalam media elektronik. Selain daripada itu juga, guru perlu memberikan maklum balas yang membangun kepada pelajar mereka. Guru perlu memberikan maklum balas yang membina terhadap hujah pelajar agar mereka dapat memperbaiki cara penyampaian mereka. Sebagai contohnya, guru membimbing pelajar tentang cara menyusun hujah yang lebih tersusun dan logik. Sebagai kesimpulan, kaedah perbincangan merupakan satu kaedah yang sangat berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Ia bukan sahaja meningkatkan kefahaman pelajar, malah membantu mereka mengembangkan kemahiran komunikasi dan berfikir secara kritis. Oleh itu, kaedah ini wajar digunakan secara meluas dalam sesi pembelajaran.